pasal lelaki yang bertopeng. Tengok tau. Buka cepat. Buka cepat. Buka ni cepat. Buka. Jangan tinggal kami sini. Buka. Apa awak buat ni? Buka. Bukalah. Rantaro. Hah? Lelaki bertopeng tu kena kita berdua lah. Rantaro! Kirimaru! Ni bukan tempat budak-budak lah, faham tak? Dia tahu nama kita berdua. Saya rasa macam pernah jumpa dia sebelum ni. Siapa pula tu? Rantaro, Kirimaru. Kamu berdua tak payahlah menjerit sampai macam tu sekali, ya. Susah-susah saya datang nak selamatkan kamu. Saya terdengar suara kamu menjerit lah. Bukan suara kami lah, Pakcik. Oh, ya ke? Sepatutnya kita dah biasa dengan rupa perempuan Cikgu Yamada yang menyamar. Tapi dia muncul tiba-tiba. Memanglah terkejut. Siapa yang tak terkejut? Ada orang ternampak rupa perempuan Cikgu Yamada kat sana tu lah. Malu je saya. Awak siapa ni? Ambillah saya bekerja dengan awak. Ambil awak. Saya boleh memasak dan mencuci, Encik. Saya tak perlukan makcik hodoh macam ni lah. Alah, janganlah cakap macam tu. Kalau awak nak bekerja kat ladang, baru saya ambil. Serahkan pada saya. Keliling kita semuanya gua. Kita tak boleh lari dah ni. Cikgu Yamada mesti akan datang selamatkan kita nanti. Ya, memanglah macam tu. Cikgu datang nak selamatkan kamu. Ha? Tengok tu. Tengok-tengok apa pula? Tak adalah. Tak ada apa-apa. Habis tadi Cikgu Yamada dah pergi ke tempat Encik Daisan Koimaru. Saya memang risaukan kau mak sudah susahku je. Mana Rantaro dan Kirimaru? Mereka dah pergi ke tempat lanon-lanon buat kerja sambilan. Mana kau mak sudah dan Shimbe pula? Mereka tengah berlatih untuk jadi lanon tu. Kayu. Tapi kenapa tiba-tiba cikgu boleh jadi kotor macam ni? Tadi kan cikgu masih cantik lagi. Kamu menjerit sebab tengok rupa saya yang cantik tadi. Kecil betul hati saya tahu. Janganlah kecil sebab tu pula cikgu. Cikgu kena bekerja keras kat ladang sebagai makcik lah. Rasanya yang tu lagilah mengecilkan hati, kan? Yalah. Tapi kan Cikgu Yamada, lelaki bertopeng tu kenal saya dan juga Rantaro. Cikgu memang kenal dia tu. Betul ke Cikgu Yamada? Jadi cikgu dah tahu ke siapa lelaki bertopeng tu? Mestilah tahu tentang muslihat kuis yang dia tipu pada lanun-lanun tu pun. Memang hebatlah Cikgu Yamada ni. Siapa dia tu? Dia seorang doktor yang jahat, Itaino Toden. Saya dah tipu lanon-lanon dengan kuis perangkap saya. Walaupun cuti dah berakhir, mereka tak boleh balik juga. Mereka kena bekerja kat tanah untuk saya tolong binakan rumah baru saya yang baru ni. Wahai lelaki yang bertopeng. Ada apa, makcik? Saya ada dengar awak ni seorang yang pandai berkuis, ya? Jadi makcik yang macam pakcik ni suka berkuis ke? Suka. Saya pun suka jugalah. Saya dah agak dah. Cuba awak teka rama-rama tu akan hinggapkan bunga teratai ataupun bunga matahari. Pilihlah satu, ya? Ya, baiklah. Tapi kalau saya dapat teka dengan betul, boleh tak saya bawa balik lanu-lanu yang tengah bekerja tu balik ke laut semua? Boleh je. Apa salahnya? Tapi kalau awak salah, awak pun kena bekerja dengan percuma juga. Macam mana? Silakanlah, makcik. Apa ya? Baiklah, saya pilih teratai. Saya pilih bunga matahari. Bunga matahari. Semua bunga kat sini bunga yang palsu.
Jadi rama-rama takkan hinggap kat mana-mana pun. Teka pun tak guna juga. Kalau nak rama-rama hinggap, kenalah letak bunga yang betul dan segar. Tadi rasanya doktor nak bunga matahari kan? Oh, macam tu cerita sebenarnya ya. Taro, jom kita ambil bunga teratai yang betul-betul. Cepat. Takkanlah. Kenapa boleh jadi macam ni? Saya dah menang Sukaina Toden. Saya akan bawa balik lanun-lanun tu balik. Siapa awak ni? Bagi tahu cepat. Sayalah cikgu sekolah ninja, Yamada Denzo. Lanun semua, inilah doktor yang jahat yang bernama Sukaina Toden tu. Dia dah pun tipu awak semua dengan kuis untuk bina rumah banglo untuk dia sebenarnya. Awak dah tipu kami semuanya! Macam ni barulah lanun-lanun boleh balik dan legalah hati Encik Daisan Koimaru kan? Encik Komasuda pun tak payahlah nak jadi lanun. Baiklah, jom kita balik ya. Kenapa ni? Kamu berdua tak sihat ke? Tak adalah, kami sihat saja. Tapi tadi kan, kami berlatih mabuk darat je tu. Sebab kata Encik Daisan Koimaru, lanun yang hebat selalunya akan mabuk bila kaki cecah ke darat. Taro, kirim baru. Sinbe, nanti kamu datanglah lagi tau. Kau maksud Shishaku, macam mana dengan latihan lanun? Saya memang tak sesuai jadi seorang lanun. Kenapa pula? Air laut tu terlalu masin untuk saya lah. Kami makan dulu ya. Sedap ikan ni. Sebab Encik Tomak sudah mimpi ikan lah kita semua dapat makan ikan-ikan yang sedap ni kan, Rantaro? Ya, betul tu, Shimbe. Lepas ni saya nak bermimpi steak daging pula lah.